banyak. Jadi kita tengok. Nampak dah. Sekarang dah pukul 1 berapa belas? 18. Sampai lagi lah tunggu ikan. Pergi belayar bersama saya. Hai semua, selamat datang ke channel saya. Mentari pagi menyapa Mesir. Bersama saya kita berbicara. Selamat datang ke channel saya. Jangan lupa klik subscribe ya. Sekarang kita nak pergi open places dan kita orang dah lambat. Kita nak kena cepat. Comot je. Macam saya punya. Yang ayah saya pergi kan, sekarang kita orang ni kita jalan. Aku selalu dijera. Tu abang mak kau family mak kau imak. Banyak mak sih. Tahu mak banyak. Ni kita orang keluar daripada hospital jalan kaki. Bapak aku di sana. Dalam malas aku rekod nak kita jalan. Sekarang kita orang dah sampai ke hospital dan tu. Saya tak tahu hanya saya duduk family mak ke imak ke sidu mak. Saya bapak ayu. Tu baju merah. Wah, banyak. Nak bekang tapi susah lah. Macam sedap je ni kakak. Coklat, roti coklat. Jangan aku makan. Tahu masak. Apa ni? Mochi. Mochi. Ni lah aku nak. Coklat. Mochi. Macam kebab kakak. Coklat. Nasi lemak. Sebab ni. Ni biskut ni. Bukan biskut lah je aku ni. Ni lah bukan biskut. Tak lah, biskut je. Jangan ada warna ni. Bapak je. Jangan dah. Aku nak rekod tapi susah. Nak cari bagi lagi. Bagi sekejap. Tak tahu lah yang ni lah. Tapi macam keras. Ni lah. Dia nak. Dah penuh dah panggil lah.
sekarang aku rasa aku cakap rainbow. Yang saya punya warna getah braces sekarang warna hitam. Ya, aku rasa aku pernah ke pakai hitam. Aku tak pernah. Pernah. Tapi pakai bracket. Bukan pakai bracket, pakai pouching. Yang ni, saya tak pernah lagi pakai full warna hitam. Kita ada juga pouching dekat tepi, dengan tepi dah macam biasalah, sebab tepi ni agak susah untuk rapat. So, sekarang kita nak dicari barang lauk untuk tahlil al-Ghawth ni. Kita baru balik open the braces. Lepas tu kita pergi selimak kejap. Kita pergi cari barang untuk tahlil. Lepas tu esok adalah hari daftar sekolah untuk saya. Kita kata 5. Saya tak suka sebenarnya benda tu. Kalau aku lebih bijak jadi saya tak suka. Pastilah kayak pasal kejap sebelah yang pada dengar. Doktor pun tak dengar. Aku sakit sangat begitu. Itu tips. Tak boleh kaki banyak. Nampak dah. Pak. Saya saja nak buat fashion tapi tak ada benda sebab masa saya dah jumpa dah. Nak cari telur. Mi grade A. Telur dah sahai. Okey. Tak nak pergi phone. Sini masalah ni apa? Sebab tu orang masuk. Saya kumpul kejap untuk letak dalam laut. Letak dalam gulai. Apa tak boleh nak fikir sendiri ke? Sekarang dah pukul 1 berapa belas? 18. Lambat lagi lah tunggu ikan. Diorang dah tak ada sembarang. But kita kena tunggu ikan. Kena. Kau tengok dia malu. Dia malu aku duduk di. Lepas tu dia berdiri. Nana. Apa benda aku rekod ni? Jom. Tu Pama. Nak ambil? Pama. Saya nak kursi malas. Dah ada kursinya di sini. Apa ambil je lah. Kita barang untuk barang tahlil. Ini semua barang tahlil. Dari gambar. Terus ke kedai gambar. Kita orang last minute. Tunggu tak sangka sekolah aja. Oh, 8 lebih. Dah siap, kita nak pergi masuk kereta dan kita akan sampai kat sekolah. Takutlah tu kawan saya. Guys, sekarang kelas kita kat belakang ni. Tempat yang kita rasa perangai. Dah, tu pemadangnya tu tahun lelaki. Tu je lah kawan saya. Tak ada luas sikit belakang ni. Kau tak dulu aku pernah target. Aku kata aku nak kelas ni, tapi aku tak tahu aku nak kelas ke tengah kelas kan. Lepas tu saya target lah untuk nak duduk bangunan tepi ni, sebab dia tepi tandas. Macam tandas ni atas ni je. Lepas tu balik pun sana, dekat sangat. Sebelum nak balik tu aku cakap stress kan. Kalau macam kita rasa kita macam lepas habis belajar terus balik macam tu bagi saya lah. Tapi dalam ni kan, lelaki dalam kelas ni 8 orang sahaja, perempuan ramai. So perempuan sini. Aku rasa lelaki sini je cukup dah. So kita orang sana sebab
saya suka duduk tepi tingkap. So bila saya stres, saya tengok tingkap. Saya akan ambil moment tiba. Macam saya papa putih tak ada jauh sangat. Tapi kalau kepala orang besar, automatik papa putih aku tak nampak. Tapi kena pakai spek lah. Tengok ni. Sekarang dah tingkatan 5. Siapa tengok video lama ada video lama. Aku sensor. Alah. Tahu pun. Nora tengah cerita pasal belajar luar negara. Bisa. Aku nak sayang. Amin. Kalau dapat hujan, kawan saya seorang hujan, aku ngantuk nak tidur. Sekarang balik, saya baru tidur kejap. Saya isyak manis dan hari ni kita dah prepare untuk hari esok. Kita akan manis dulu, so saya kena angkat masuk dalam. Tadi saya isi tapi saya tak tu dah buat jadi siapa. Sekarang ni kita nak prepare barang untuk tahlil arwah Umi yang ke-40 hari. Kita dah plastik kuning ni adalah samping untuk kita bagi dekat orang tahlil. Dia punya paper bag, dalam tu semua ada paper bag. Dan kita akan okay guys, video ni sebenarnya sebelum kita pergi open braces, saya dah susun barang untuk tahlil dan saya letak kat sini supaya korang tengok je lah video. Masak pada kita akan cari barang untuk masak tahlil arwah Umi. So kita akan letak lah, nanti kita akan tambah dalam paper bag semua ni. Kita akan tambah biskut semua lah. Okay. Ini kan belajar ya. Kerja asyik dulu. Sulit. Ada masih asyik, kita nak bagi kali untuk tahu. Cuba cukup ayam. Sebab dah 40 hari. Pergi ke open braces. Lepas kita orang open braces, kita akan pergi cari barang dapur. Itu bukan barang dapur saja pun, dia lebih kepada cari barang untuk tahlil lah. Cari barang untuk tahlil. Sebab kita orang masak. Apa dia akan masak. So jadi, nampak ada lagi tau. Jadinya kita akan cari barang prepare untuk barang masak. Merah. Lepas tu ayam pula, ayam pencing, sambal lada. Lepas tu timun. Dia macam dekat timun, apa yang aku timun kan? Timun. Bukan temikai tu, timun. Saya rasa lah. Lepas tu, apa lagi saya tak ingat lah. Saya nak kena pergi letak sebab belakang saya letak apa tu. Okay, yang ni yang terakhir. Ustaz yang dekat depan yang baca Quran kot. Suruh saya cakap dia baca Quran. Taklah. Nanti korang research lah tahlil ke apa. Yang akan baca Quran kan. Saya pun tak tahu. Nanti saya tanya master saya. Wow, besar gila. Letak biskut dalam ni. Okey ke letak besar ni? Ini dia perlu tutup. Nah, letak yang besar ni mungkin untuk ustaz. Itu apa? Quran. Quran ni untuk besar ni. Buka pun. Tu Nanti nak bubur nasi kuning bulan ni. tu ni. Biarlah tak So, okey. Ini pun dah siap. Wan, ni buat video ni. Okey, yang ni saya letak tali semua warna oranye. Yang tu warna hijau, yang ni warna pink. Dan total semua ada dalam 17. Tapi kalau yang paper bag kecil ni, dia ada dalam 15. Lepas tu, kalau yang paper bag yang ada Al-Quran,
dan ada kain pelekat untuk bagi dekat ustaz ni. Dia duduk dekat atas lah sebab dia ada Al-Quran kan. So yang ni ada 2. And nanti kita akan tambah biskut-biskut. Yang bawah tu sekali saya rasa tambah juga kot. Okay, tu je. Sekarang kita baru siap basuh pinggan semua. Korang boleh seorang orang bising sikit sebab biasalah kan kita nak buat makan-makan untuk tahlil. Tapi terlalu banyak pula lauk hari ni. Hari ni memang lauk banyak sangat. Lepas tu memang banyak juga lah orang buat kerja, tolong-tolong semua. Dan saya tak bersiap lagi, tak mandi lagi semua. Saya macam ni je dulu. Walaupun sekarang dah orang pergi solat Jumaat. Aku pun tak tahu dah baju semua. Aku tak cari lagi semua. Tudung pun tak terfikir pun tak apa. Gosok lagi kan. So korang tengok je lah vlog ini. Walaupun dia macam kalah-kalah sikit. Sikit emas semua dah pasang dah. Cumanya tak ada orang datang lagi lah. Tapi boleh je orang nak datang sekarang ni. Okay, sebab okay, ni vlog sambungan dan video saja. Untuk hari yang ke-40 Al-Mahfuz saya. Dan kita akan pergi tengok. Tadi saya dah tengok dah, teman saya tak rekod. Sekarang saya baru rekod. Okay, kita dah nak pergi hantar plastik. Tapi kakak saya yang pegang saya. Tengok ramai gila orang ni. Aku malu lah. Walaupun mana ni aku sendiri. Aku malu nak tu. Ni tambah lauk. Ni semua lauk buat lebih. Oh, kita akan letak cedok-cedok. Lepas tu pergi letak. Lepas tu dah dekat. Dekat dengan kakak ya. Dora. Dora. Tak boleh. Your face. Dora. Dora, tengok ni. Dora, tengok ni. Dora, tengok ni, Dora. Dora. Oh my god. Kerana saya nampak macam makan banyak. Memang makan banyak sebab aku makan lagi nasi semalam. So, kita try lah. Aku first time nak try makan pucuk aku. Saya tak pernah makan pucuk aku. Okay, sekarang kita nak try makan. So, I tak masalah. Makan pucuk paku. Pucuk paku. Sebab tadi saya tengok orang buat. Susah juga. Macam ada cerah. Ikan. Saya rebus. Lepas hancur ikan. Kan tu tengoklah orang nak pucuk paku. Apa-apa dia. Apa-apa. Ada sayur. Sekarang kita dah siap makan. Settle perut kita makan. Kita nak tengok apa yang ada lagi kat sana. Sebab sekarang orang dah tak ada. Jadi ayah saya dengan mak saya, almarhum saya pergilah. Yang ni peti ni, dia duduk kat rumah nenek saya dengan apa, masih basuh semua. Aku tak pernah, aku rasa aku pernah buat video kat rumah mek kali lah. Oh, silaunya. Semua dah settle. Kita dah siap kemas semua. Tinggal ni esok ataupun sekarang malam juga dah tak. So tak tahu lah bila dah barang untuk kemah-kemah semua ni. Sekarang ni kita nak pergi Eko kejap untuk cari barang sekolah. Esok sekolah dah. Hari ni aku nak cari. Nak cari stokin. Nak cari barang tulis sikit. Ha? Aku tak nampak benda-benda macam ni. Macam tak ramainya orang. Aku jumpa orang kat sekolah. Tak. Ini satu. Ini untuk cerawat. Saya nak try. Saya dah beli dah dulu. Ini pun kosong untuk study. Bukan study, tulis apa yang cikgu cakap. Yang ni nak gantung dekat beg. Warna biru juga. Ini pun biru juga. Ni biru. Tak ada. Ni macam biru juga.
So, sebab saya suka warna biru, so kita matching tahun ni dengan warna biru. Itu barang kakak saya dengan barang masak sikit. Kita nak packing barang untuk bawa ke sekolah esok. Yang ni saya dapat pesan. Sekarang kita nak balut buku. Buku saya berapa je kena balut ni. Saya saja je nak rekod. Ini momen terakhir saya untuk balut buku untuk sekolah. Okey, tak depan dah tak ada dah. Saja je nak rekod, nak buat momen. Nanti saya rindu semua benda ni semua. Kita punya botol air. Tengah makan cap. Ya. Saya mau ni dah. Saya suka kuning datang sini untuk support kakak saya dengan kawan saya. Ya, hari ni kita nak pergi latihan untuk pasukan kuning. Semalam kita pergi untuk pasukan merah. Hari ni pasukan kuning adalah pasukan saya. Dan ini adalah hari terakhir untuk saya menyertai olahraga sekolah. Okey, good. Lepas tu saya masuk apa tu panggil lontar meluru, tapi saya tak buat latihan lagi. Itu baru je sampai, lepas tu terus bagi beli. Tak sampai berapa minit. Buat apa kakak panggil? Latihan. Tu. First time aku datang sekolah ni, tahu tak? Tapi hari ni dah kali keberapa dah. Ada sebab latihan aku dah buat video. Panas lagi. Saya agak sweat. Cici cantik. Kau tu dah balik. Aduh, sakit hati aku. Tadi kan ada apa tu, mau cakap apa? Latihan kan. Saya sebenarnya tak terpilih. Sebab saya ni first time main acara untuk apa tu, untuk rumah sukan. Bukanlah first time. Dulu saya pernah main waktu saya budak. Master saya darjah berapa tu kan, saya main. Tak payah macam ni. Saya main. Lepas tu saya main acara lari saja. Saya tak main acara-acara lain. Lepas tu saya macam dah lama saya tinggal sukan. Sebab saya tak pernah sangat join sukan. Saya punya sebab saya ada sakit. Tapi sakit tu lain lah. Dia bukan selalu sakit pun. Dia macam dulu je sakit, sekarang tak sakit dah. Cumanya saya kalau macam saya tak masuk lari sebab kan saya takut nanti bila saya lari saya akan sakit. So jadi saya tak masuk lari. Saya masuk apa tu panggil? Lontar peluru. Saya masuk lontar peluru. Tapi saya tak pandai nak buat posisi dia. Saya macam zero. Saya tak pandai. Lepas tu tadi saya belajarlah dengan adik-adik junior saya. Sebab saya senior, cumanya saya tak pandai. Aku macam budak. Sebab budak tu ingat aku budak sebenarnya. Aku sebenarnya dah senior, tapi muka aku tak matang. Efek tak matang, tak kuat je. Efek aura junior tu kuat gila. Dekat saya mesti ingat saya ni tingkatan 3, tingkatan 2. Sebenarnya saya dah tingkatan 5. Kali dah cikgu pun ingat aku macam tu juga. Okay, cikgu pun ingat saya macam tu. Sebab kadang-kadang habis sama dengan saya pun tak tahu yang saya ni sama umur dengan dia. Amat sedih ya. Lepas tu saya belajar dengan adik-adik junior saya yang apa tu panggil, tinggikan suara pun. Sebab saya itu biasa sebab kita nak belajar kan. Hari ni saya nak pergi dekat olahraga sekolah. And saya sebenarnya dah lambat. Saya takut sebenarnya. Sekarang saya nak beli nasi sebab saya tak bayar duit untuk tu. Sebab saya tak sure nak pergi ke tak nak. So aku nak kena cepat sekarang. And aku nak pergi cari kedai runcit. Kejap nak beli roti semua. Ini je tak ada dah tahun depan. Kita dah start acara tapi tak acara lain nak.
Siap banyak tinggi aku. Besar. Sempat duduk. Aku takut. Aku dah tak pandai main. Aduh, malu gila sumpah. Kau tengok lah orang paling jauh-jauh. Aku je sampai situ je sampai. Boleh kejar aku tak? Tengok macam aku lepas. Aku situ je boleh sampai tu. Malu. Rumah aku ni duduk kat Pusaka Hijau. Malu. Aku dekat rumah aku ada juga. Sekarang kita nak balik. Aduh, ramai sekali. Kita duduk sini, tak ada orang. Rasa orang